Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pagi. sejahtera. Sekarang ni kita berada di Tasik Taupo. Tasik Senang Taupo. ingat. Taupo. New Zealand. Ya, New Zealand. Bila tengok ketenangan Tasik, air dia, suasana dia, saya teringat sepotong ayat Al-Quran. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-29 kata silap saya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Adakah tidak dengan mengingati Allah itu akan memberi ketenangan di hati kita? Pertama sekali tengok Tasik ni tenang. Kan tibar Tasik ni kan. Tasik ni dia menerima air di pelbagai. Lepas tu dia tenang. Lepas tu Tapi dia sangat semula jadi sebab ada haiwan-haiwan semua kan. Cuba tengok ada binatang-binatang itik apa semua yang dalam ni pun nampak itik. tenang. Semua jenis itik lah. Yang tiba dia gini je. Yang pertama sekali, kita pergi mana pun jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat sama ada cara berzikir, cara ingat, cara sebut, cara lidah. Tindakan kita tidak lupa kepada Allah. Dan dengan cara ini hati kita tenang. Kita tak kalang kabut. Hati kita tenang, bahagia. Itu yang tu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itu satu ayat yang memberi ketenangan dan mengarahkan kita supaya kita sentiasa tenang. Sentiasa tenang. Liza So, tengok ni tenang tak? Tenang ni dia berbagai-bagai cara. Salah satu dia bila kita tengok air jernih, bunyi air. Lepas tu kita nampak saujana mata memandang biru. Tu tenang untuk mata, tenang untuk jiwa, hati. So melekat di hati lah. New Zealand ni kena datang lagi. Itu yang datang New Zealand ni tengok tenang. Tenang. Tak kalang kabut. Setiap tempat yang kami Allah. pergi di New Zealand Relax. ni semuanya relax dan Relax. ada unsur wow dan unik. Ni yang kata mari New Zealand ni istirahah wa tama'ninah. Tomak ni nah. Ya, terima kasih Cik Aida. Salam kami.